Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini I nak share dua perkara yang I think hampir setiap tahun perkara isu yang sama and terjumpa posting yang sama dan juga terjumpa orang-orang kat sini kat Mekah ni ramai benda yang sama. And kebanyakan di antara kita ni suka sangat mencari pembenaran, justification benda yang tak boleh tapi dia ada alasan-alasan. Okey, hari ni I nak share dua perkara. Pertama tentang 27 Rajab, Isra Mi'raj, dan secondly tentang safar, seorang wanita yang safar tanpa mahram. Ini isu yang tak habis. Dia dengar kata ini, so insyaAllah I akan kasih satu gambaran supaya kita semua lebih faham. Okay, firstly tentang 27 Rajab, Isra Mi'raj. I ada nampak beberapa posting yang I tak tahu, mungkin Ustaz daripada cara dia sampaikan, I tak nak bilang siapa nama dia, orang negara mana. Tapi di dalam video itu dia ada katakan tentang Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab, dan ada juga ibadah-ibadah yang dikhususkan seperti dia kata solat gini ataupun zikir baca ini dan sebagainya. Jadi first kita nak kena faham tentang Isra Mi'raj memang terjadi dan kita semua tahu hadisnya sahih. Isra Mi'raj memang terjadi. Tapi sehingga hari ini tidak ada pun satu ulama ataupun satu hadis sahih, kita tak boleh cari pun satu hadis sahih yang menyatakan tentang terjadinya Isra Mi'raj pada 27 Rajab. Itu memang tak ada. So kita tak tahu daripada mana diorang dapat this date, tanggal 27. Kalaupun betul-betul terjadilah, kalaupun so far I buat research and banyak my guru-guru semua, the sheikh buat research semua, tak ada pun hadis yang menyatakan terjadinya Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Tapi sekiranya terjadi pada 27 Rajab, sebab pakai ini pasal sini masih sejuk. Sekiranya terjadi pada 27 Rajab, ada tak Rasulullah, sahabat ataupun tabi'in, salafus soleh, ada tak di antara mereka yang melakukan satu ibadah pada 27 Rajab? Ada satu ibadah khusus? Tak ada. Jadi kita selalu buat, lepas tu kita, tapi ini baik. Perkara ni kan satu kebaikan. Kalau kita hanya nak cari alasan sesuatu yang baik, why not kita setiap kali kita nak makan, bila depan makanan kita azan, pun sesuatu yang baik. Seperti yang kita nampak di negara-negara tetangga, bila terjadi ribut atau angin kuat atau apa-apa bencana tanah runtuh, mereka dah jadi satu kebiasaan, mereka azan. Tak tahu daripada mana mereka dapat that idea untuk melaungkan azan apabila terjadi nature disaster. Ini kita boleh nampak daripada negara jiran kita. Jadi tentang 27 Rajab, kalau sesiapa ada hadis sahih yang menyatakan Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab, sila DM saya ataupun share to me the hadis. Okay, secondly tentang travel, safar. Seorang wanita yang safar ataupun travel tanpa mahram. Okay, kita nak kena faham tentang, ramai saya jumpa kat sini wanita yang mengerjakan umrah tanpa mahram. Diorang pergi dengan tour agent. Kenapa mereka sama, the tour agent ataupun ustaz-ustaz mencari membuat satu justification ataupun mencari pembenaran untuk membolehkan sesuatu perkara yang Rasulullah SAW melarang.
So ini baik terjadi. Jadi I tak nak panjang cerita. Let us see this hadis yang I share di screen, insyaAllah. Okey. Dari Abu Hurairah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, okay, I terus baca bahasa Melayu senang because time is limited. Okay, seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahramnya, dan lelaki tidak boleh masuk ke rumahnya kecuali ada mahramnya. Maka seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berniat untuk berangkat jihad perang ini dan itu, sedangkan isteriku ingin berhaji." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ataupun merespon pada dia, kata, "Temanilah isterimu berhaji." Jadi dia tak kasih pergi. Ini kita boleh cek di Bukhari, hadis Bukhari nombor 1862, Muslim 1341. Okay, di sini kita boleh lihat very clear, kita boleh cek that hadis very clear yang tentang jihad itu, sesiapa yang lari daripada peperangan jihad itu tidak ada tempat dia, tak dekat syurga. Okey, so kita nak cari lagi, nak faham lebih dalam. So I ada buat research. Okay, ni Fathul Bahri, so I ada type kat screen, nanti kita boleh tu. So this chapter kita boleh lihat tentang pendapat ulama, jumhur ulama. Okey, sebahagian kesepakatan ulama daripada Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, dia berkata bahawa Al-Baghawi mengatakan ulama tidak berbeza pendapat bahawa terlarang wanita bersafar tanpa suami atau mahramnya kecuali untuk perkara-perkara yang wajib. Okey, wajib nanti I cuba jelaskan sedikit. Kecuali juga wanita kafir yang masuk Islam di negeri kafir. That means seorang wanita kafir, contohlah ini contoh di Sweden, dia kafir, dia masuk Islam, lepas tu dia travel atau tertawan kemudian dilepaskan, yang kena tangkap lepas tu dilepaskan kemudian kembali ke negeri Muslim. Okey, kat sini kita nak kena tahu tentang wajib perkara yang kecuali untuk perkara-perkara yang wajib. Bab umrah, kita nak kena tahu umrah termasuk wajib apabila kita cukup lebih syarat duit, kesihatan dan sebagainya. Untuk wajib di dalam Fathul Bari ni, dia menjelaskan tentang wajibnya seorang wanita jika dia dah tak ada mahram. Dia contoh dia single mother dan dia harus kerja untuk mencari nafkah, atau harus keluar pergi dapatkan makanan, ataupun harus pergi appointment doktor tanpa mahram. Yang contohlah dia tinggal di Singapore dan dia punya appointment doktor tu dekat Melaka, dia terpaksa pergi, ataupun dekat KL dia ada appointment, dia terpaksa pergi tanpa mahram kerana itu melibatkan kesihatannya. Okey, so kita nak kena tahu tentang wajib, tapi tidak termasuk dalam umrah. Okey, kita teruskan dengan hadis yang berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar sehari semalam tanpa disertai mahramnya. Okey, kat bawah ada reference, I dah share, so you all boleh simak sekali lagi. Dan satu lagi hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, hendaklah wanita tidak bersafar selama 2 hari kecuali bersama suami atau mahramnya. Kat bawah seperti biasa ada reference, you all boleh check. Dan hadis yang terakhir ni I nak share tentang daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, janganlah seorang wanita bersafar sejauh 3 hari perjalanan melainkan bersama dengan mahramnya. So kat sini kita boleh lihat berapa banyak hadis
bahawa Rasulullah SAW melarang wanita untuk bersafar ataupun travel. Ini bukan tentang umrah je, travel kat mana-mana, nak pergi holiday, nak belajar kat luar negara, apa saja. So, bottom line, perempuan tak boleh pergi safar tanpa mahram. Kalau kita nak katakan, okey, tentang Saudi punya pendapat, I tak nak touch because ni pasal government, tapi kita nak kena tahu apakah pendapat syekh-syekh ini atau ustaz-ustaz ini lebih bijak, mereka lebih pandai daripada Rasulullah ataupun tidak. Malah, bukan hanya kita ingat syekh ataupun ustaz-ustaz ni lebih pandai daripada Rasulullah. Seolah-olah kita kata Allah tu tak tahu. Sedangkan Allah tu maha mengetahui. Apakah Allah tu tak tahu bahawa ke depan masa akan datang akan selamat, orang travel semua selamat. Ada satu hadis daripada bukan hadis daripada penjelasan daripada salah satu ulama yang menyatakan bahawa dia menggunakan satu hadis Rasulullah SAW pernah bertanya pada Adi bahawa kalau umur dia panjang, satu hari nanti dia akan nampak seorang wanita akan berhijrah pergi ke umrah dan tawaf dan tanpa gangguan, dengan aman. So mereka akan gunakan itu, hadis itu untuk justification, untuk mencari pembenaran. So we have to understand something, bahawa apabila kita melakukan, kita cuma mendapat pendapat daripada ulama, bermakna kita mengetepikan Rasulullah dan kita dahulukan ulama. Sedangkan ulama ni sebenarnya harus ikut sabda Rasulullah, dan kita harus ingat ada satu hadis juga bahawa di akhir zaman ada ulama-ulama suruh, iaitu ulama-ulama yang menyesatkan. So kita harus tahu bahawa apabila seorang ulama memberi fatwa, kita harus semak balik fatwa tu, bukan hanya ambil telan terus kita lakukan pasal kita nak pergi umrah. So bottom line, tetap tak boleh. Dan kita seperti yang tadi I share, seolah-olah kita kata Allah Subhanahu Wa Taala ni tak ada ilmu, dia tak tahu apa yang akan jadi ke depan. Akhir zaman orang akan selamat, travel, rasa aman dan sebagainya. So kalau kita ambil fatwa Saudi, tu government Saudi yang memberi fatwa tu, bukan ulama. So we have to understand, kat sini Saudi dia ada ulama dia dan ada juga ulama-ulama lain. So Saudi ulama, the government ulama berbeza pendapat dengan ulama-ulama yang Ahlul Sunnah wal Jamaah yang berpegang pada hadis dan Al-Quran. So that is the reason why ada kontroversi, ada something, if you know what happened, I tak nak share kat sini about apa yang terjadi, apa yang kena hukum, siapa yang kena tangkap, tu semua I tak cakap. But we have to stick to berpegang pada hadis dan Al-Quran walau perit macam mana. I understand ada akan bertanya tentang what if kita nak pergi umrah, kita dah ada duit, kita sihat, tapi kita tak ada mahram untuk ni untuk perempuan kita tak ada mahram untuk ikut kita pergi mengerjakan umrah, haji ataupun travel. Okay, now we talk about umrah ataupun haji. We don't talk about belajar ke luar negeri ataupun travel pergi holiday. Ulama berpendapat jika seseorang wanita yang sudah mampu untuk mengerjakan haji ataupun umrah, dia dah ada duit ni semua tapi dia tak ada mahram, jadi dia tak boleh pergi, insya-Allah dia akan dapat pahala seperti yang dia kerjakan, dia mengerjakan umrah, kerana dia berpegang dan taat pada perintah Rasulullah, jangan berhijrah, jangan berumrah tanpa mahram, insya-Allah. Wallahu alam. So I think this video dapat clear sikit kita punya mind tentang orang yang belajar luar negara untuk perempuan. Kalau kita ada anak, kita nak hantar anak kita belajar kat Australia, kat UK ni semua tanpa mahram. The mahram, for example the father, apa yang perlu bapa dia ataupun ayah dia lakukan, dia harus bawa anak dia pergi ke UK dan pastikan tempat tu selamat, security, everything dah selamat, dan bapa dia balik. Okay.
That means dah ada amanahkan, ada satu orang yang dia amanahkan dan dia balik. That means during the travel tu, dia tak travel sendirian. Begitu juga apabila anak dia nak balik ke Singapore, dia have to go there to fetch dia punya anak, travel balik ke Singapore. So, we stick to the hadis, and sesiapa like I said tentang 27 Rajab, sesiapa yang ada hadis sahih terjadi Isra Mi'raj pada 27 Rajab, sila DM saya. Dan tentang travel tanpa mahram juga, if anyone rasa tak puas hati ataupun perlukan lebih penjelasan yang lebih dalam, boleh message saya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.